Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Sarah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Masalah Pembelajaran tahun 1. Tajuk kita pada waktu ini ialah ucapan bertata susila. Kita akan pelajari 5 ucapan bertata susila. Yang pertama, terima kasih. Yang kedua, selamat pulang. Yang ketiga, selamat tinggal. Yang keempat, selamat datang. Dan yang terakhir ialah selamat sejahtera. Murid-murid, apa yang murid-murid dapat lihat pada gambar ini? Ya, betul. Seorang ibu memberi hadiah kepada anaknya. Oleh itu, ucapan yang sesuai digunakan ialah terima kasih. Apa itu maksud terima kasih? Terima kasih ialah satu kata yang diucapkan sebagai tanda terhutang budi dan bagi melahirkan rasa syukur. Murid-murid, mari kita sebut ucapan terima kasih sebanyak 3 kali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagus murid-murid. Seterusnya, apa yang kamu lihat pada gambar ini? Ya, betul. Seorang lelaki dan seorang perempuan melambai-lambai ke arah sebuah kereta. Ucapan yang sesuai digunakan bagi gambar ini ialah selamat pulang. Apa itu maksud selamat pulang? Selamat pulang bermaksud kata yang diucapkan kepada seseorang yang akan pergi ke tempat asalnya. Murid-murid, mari kita sebut ucapan selamat pulang sebanyak 3 kali. Selamat pulang. Selamat pulang. Selamat pulang. Bagus murid-murid. Seterusnya, apa yang murid-murid lihat pada gambar ini? Ya, betul. Gambar yang sama seperti ucapan selamat pulang. Mari kita lihat gambar di dalam kereta. Seorang lelaki dan seorang perempuan melambai-lambai di luar kereta. Jadi, ucapan yang sesuai digunakan ialah selamat tinggal. Selamat tinggal bermaksud kata yang diucapkan apabila seseorang yang akan pergi meninggalkan seseorang yang lain. Murid-murid, mari kita sebut ucapan selamat tinggal bersama-sama sambil melambai-lambai. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Bagus murid-murid. Seterusnya, apa yang kamu dapat lihat pada gambar ini? Betul, seorang kanak-kanak perempuan membuka pintu bagi mengalukan kehadiran seorang kanak-kanak perempuan. Jadi, ucapan yang sesuai digunakan ialah selamat datang. Apakah itu maksud selamat datang? Selamat datang bermaksud kata yang diucapkan untuk menyambut kedatangan seseorang. Murid-murid, mari kita sebut ucapan selamat datang bersama-sama sebanyak 3 kali. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Bagus murid-murid. Seterusnya, apa yang kamu lihat pada gambar ini? Ya, betul. Seorang lelaki dan seorang perempuan berjabat tangan. Jadi, oleh itu, ucapan yang sesuai digunakan ialah selamat sejahtera. Apakah yang dimaksudkan dengan ucapan selamat sejahtera?
Selamat sejahtera bermaksud ucapan atau doa untuk mendoakan keselamatan ke atas individu tersebut. Dalam agama Islam, kita sering menggunakan ucapan Assalamualaikum yang mempunyai maksud yang sama seperti selamat sejahtera. Murid-murid, mari kita sebut bersama-sama ucapan selamat sejahtera sebanyak 3 kali. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Bagus murid-murid. Mari kita imbas kembali 5 ucapan bertata susila yang telah kita pelajari. Yang pertama, terima kasih. Yang kedua, selamat pulang. Yang ketiga, selamat tinggal. Yang keempat, selamat datang. Yang kelima, selamat sejahtera. Murid-murid, mari kita buat sedikit latihan bagi menguji kefahaman. Apakah ucapan yang sesuai bagi gambar tersebut? Selamat datang, terima kasih, selamat pulang, selamat sejahtera atau selamat tinggal. Bagus. Ucapan yang betul ialah terima kasih. Seterusnya, apakah ucapan yang sesuai bagi gambar tersebut? Selamat datang, terima kasih, selamat pulang, selamat sejahtera atau selamat tinggal. Bagus. Jawapannya ialah selamat pulang. Seterusnya, apakah ucapan yang sesuai bagi gambar tersebut? Selamat datang, terima kasih, selamat pulang, selamat sejahtera atau selamat tinggal. Bagus. Jawapannya ialah selamat tinggal. Seterusnya, apakah ucapan yang sesuai bagi gambar tersebut? Selamat datang, terima kasih, selamat pulang, selamat sejahtera atau selamat tinggal. Bagus. Jawapannya ialah selamat datang. Apakah ucapan yang sesuai bagi gambar tersebut? Selamat datang, terima kasih, selamat pulang, selamat sejahtera atau selamat tinggal. Bagus. Jawapannya ialah selamat sejahtera. Itu sahaja pembelajaran kita bagi tajuk ucapan bertata susila. Diharap semua murid dapat memahami tajuk ini dengan baik. Sekian, terima kasih. Bye.